Selamat datang ke live Love Masjid, live yang ke 16,047. Tadi 46 kita live daripada situ. Kita interview Pak Ali cara nak surutkan kolam ni. Kita nampak rumpak air dan sebagainya. Sekarang live yang ke 16,047 pula. Kita nak bersama Pak Ali. Ha, nampak ikan terlompat-lompat ni. Kita nak kira berapa ikan yang dapat hasil hari ni, InsyaAllah. Di samping tu, InsyaAllah kita akan buka peluang pada semua yang stay tengok live ni sampai habis. Peluang untuk anda mengusahakan kolam ikan air masin sendiri. Okay, InsyaAllah Pak Ali akan guide kita A to Z, InsyaAllah. So mohon support akaun TikTok Pak Ali, link kat bawah. Kita akan buat special harga untuk ahli Community Love Masjid. Okay, bersama Pak Ali. So kita tarik pukat lah. Bagi ayam kering sikit baru boleh. Ayam banyak dia banyak. Kan? Faham? Kita nak kena rendahkan lagi lah. Okay, dalam episod lepas kita dah rendahkan. So air memang surut sangat laju. So kita nak rendahkan lagi supaya lebih senang lah untuk kita harvest ikan. Bersama Pak Tam. Pak Tam pun ada membantu banyak. InsyaAllah kita boleh ambil pengalaman daripada orang hebat, orang lama, Pak Tam dengan Pak Ali. InsyaAllah. Okay. So nampak tadi ya. Ada banyak ikan-ikan melompat-melompat. So ni pun ada satu terapi. Banyak yang umpat air. Nak tunjuk ikan melompat-lompat ni. Dalam tu ada ikan ke? Ya. Dalam besen? Tak. Oh ni. Oh. So kita nak tarik-tarik lah. Tu. Ikan-ikan yang dapat di... Jadi pada siapa yang nak datang, kita nak buat akro pelancongan, nampak luas kolam ni, boleh kita buat kolam air pancing dan sebagainya. Yang paling best, setiap apa-apa pun program dalam Love Masjid, kita niat untuk membawa masyarakat mencintai masjid dengan pelbagai aktiviti menarik. Siapa yang suka mancing, mai datang mancing bersama Love Masjid punya team. Start semua hobi aktiviti kita dengan bermula dengan solat subuh di masjid. Itulah yang kita buatkan lah. Macam tadi, live pertama hari ni, live yang ke 16,040. Kita solat subuh kat masjid. Lepas tu kita konvoi ramai-ramai. Singgah solat isyraq. Lepas tu singgah solat duha. Kita breakfast. Dan sampailah kita sampai kat sini lah. InsyaAllah kita akan buat podcast. Kita akan jumpa ustaz-ustaz yang sembang best kan. Kita akan sembangkan ustaz tu jadi moderator bersama Pak Ali. Untuk kita bongkarkan pengalaman 25 tahun dalam bidang pertanian, insyaAllah. Okay. Nantikan live selepas ini. Kita tunggu air surut lagi. Nanti kita akan buat live ketika air sudah naik. Ikan sudah naik, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kerjasama dan nak ziarah tempat ni, boleh tekan link kat bawah. Tekan link WhatsApp, tanya apa saja kat situ. Cara mudah, kena ingat live ni live yang ke 16,048. Jadi beritahu nombor live yang anda tengok. Lepas tu kita akan rujuk balik video tu dan kita akan letak kerjasama. Ataupun senang share je link video ni lepas tengok kepada admin. InsyaAllah kita akan bantu anda dalam perjuangan membawa masyarakat mencintai masjid dengan penjualan ikan, jualan ikan 1 juta Senyuman. Alhamdulillah.